Dah kemas dah pun. Tapi kan, apa pasal tak? Mana Wani dengan Azwar? Kita dah kemas tapi pun tak ada pun lagi jadi. Lah, betul juga tu. Mungkin daripada kat bilik sebelah, daripada bilik sebelah je kita tengok. Ya kau. Ni. Tengok ni, pula minat gambar aku tu. Ni tapi memang tu lah. Main gila. Aduh, dekat aku macam mana ni? Macam mana ni? Kau diam tadi. Alah Syarah, relax dulu. Main makan ni. Weh, apa ni? Apa ni? Dah macam tu sampah. Apa ni? Dah macam 5 bulan dah masuk. Macam kau lah ni. Ish. Makanan, plastik, semua tak disimpan. Semua tak dibuang. Korang ni buat apa? Hidup korang ni kan? Ni, tisu ni. Excuse me, Mana? Ni dah 5 bulan ni, dah sekali dengan hingus. Tak reti nak buang. Jijik tahu tak? Apalah korang ni. Tengok, kita orang datang tak sampai 5 minit. Dah siap dah simpan. Dah siap dah kemas. Ish. Apa pemalas lah anak dara sekarang ni. Jom lah. Ni baru betul. Bilik macam anak dara. Eloklah sikit tersusun saja. Dalam tu cakap tu. Ni apa ni? Korang ni kan? Aku dah cakap dah. Jangan bagi selera. Kalau korang ada rumah pemalas macam dekat belakang ni, wajib ada kotak marble ni tau. Sebab apa? Kalau korang berselera, campak-campak di dalam ni dah pun settle. So kalau korang berminat, dapatkan dekat web kita sekarang tau. Kita ada 2 saiz untuk kita punya marble ni. Kita ada untuk saiz 30 liter dan 50 liter. So kalau nak, dapatkan dekat web ni sekarang. Bye-bye.